Dalam pengajian kita dia panggil surat kadang. Surat kadang. Kadang-kadang ni ambil daripada perkataan muqaddam. Muqaddam ni maknanya dalam pengajian kita mengaji Quran ni, tok guru kita panggil hak ni kena mengaji dulu. Surat kadang dia. Start daripada amai tasa tu siapa kau qul a'udzu birabbil nas, hak ni orang panggil surat muqaddam. Surah-surah yang diajar belum pada masuk surat besar. Kata kata surat besar. Kenapa dia ambil ni? Wallah boleh jadi hak ni kerana ayat ni pendek mudah bagi budak-budak baca. Jadi surat kadang ni biasanya orang hafal start daripada amai tasa ataupun start daripada wadduha, apa sebagai ayat lazim. Ayat lazim ni pun sebut tengok Kelantan juga ayat lazim. Lazim ni makna tiap-tiap orang Melayu kena ingat kan. Kalau orangnya orang Melayu pun tak ingat juga. Mun ni mun lagu mana, bakar mana ni, pok mengajar mana, mau mengajar lagu mana. Dia boleh bakit siapa situ. Kan barang ni barang lazim. Bagaimana rumah kita tu ada lazim, kena ada dapur, kena ada payah, kena ada berapa barang lazim. Orang nak rumah tangga kena lazim ada begini ni, dapur lah, puyuk lah, belanga, kuali. Tiba-tiba masuk rumah orang, dapur pun tak ada, kuali pun tak ada. Lagu mana? Nak bini beranak lagu mana? Dapur pun tak ada. Jadi bila benda ni bila benda tu benda lazim di rumah kita kena ada, tiba-tiba tak ada, orang boleh persoal. Begitu kita bagi orang Islam, ayat lazim ni kena lazim.